Assalamualaikum dan jumpa lagi saya di sini, anda di situ, biar situ diam-diam. Okay guys, malam ni saya nak kongsi berkenaan dengan NCB. Apa itu NCB? Bonus tanpa tuntutan atau NCB ialah diskaun yang diberikan untuk premium insurans kereta oleh syarikat insurans. Pengecualian itu ditetapkan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia iaitu PIAM untuk menggalakkan pemanduan selamat dan bertindak sebagai ganjaran atau insentif untuk pemilik kenderaan yang mempunyai tingkat laku pemandu yang baik. Diskaun tanpa tuntutan atau NCD ialah istilah alternatif kepada NCB. Kedua-dua terma itu pada dasarnya bermaksud sama dan digunakan secara berbeza-beza oleh orang. Kadar NCB atau NCD untuk kenderaan baru bermula pada sifar pada tahun pertama pembelian dan secara berangsur-angsur terkumpul dari semasa ke semasa. So lepas kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tak ada kemalangan, makanya dekat situ bila kita nak beli insurans, sebabkan kita ada NCB tu, jumlah bayaran tidak sama daripada tahun ke tahun. Bayaran semakin berkurang. Itu cerita NCB. Okey, di depan saya ada tiga buah kereta. Sebagai contoh, adakah NCB ataupun NCD itu boleh diambil berpindah kepada kereta nombor 2 atau ketiga? Contoh, saya ada kereta Lamborghini, ini yang paling lama. So saya beli satu lagi. Dan saya beli yang terbaru. Lamborghini Countach. So sekarang saya beli kereta baru. NCB ni saya ambil daripada Lamborghini Aventador, saya ambil masuk kepada Lamborghini Countach. Adakah boleh? Jawapan dia boleh. Tetapi dengan syarat insurans kereta ni dah mati, kita boleh ambil tanpa kita membayar apa-apa. Lagi satu keadaan, contoh dia, insurans kereta ini masih hidup dan akan mati dalam masa 3 bulan. Soalan dia, bolehkah saya mengambil NCB kereta ini pindah kepada Lamborghini Countach? Jawapan dia boleh, dengan syarat saya kena membayar ataupun kita panggil top up untuk NCB itu berjalan pada kereta ini. So sistem akan kira, contoh 3 bulan lagi rotek ini akan mati. So 3 bulan tu saya kena bayar berapa ringgit untuk cover insurans lagi selama 3 bulan tu. Selepas saya bayar, barulah saya boleh ambil NCB kereta Aventador ni ke Lamborghini Countach. Itu saja. Untuk kesimpulannya, kita boleh ambil NCB dari kereta yang lama kepada kereta yang kita nak buat insurans tu. Tak kira lah kereta tu kereta lama atau kereta baru. Tapi seandainya, contohlah saya ada 3 kereta. Saya tak mampu nak beli insurans ketiga-tiga kereta ni. So tahun pertama saya pakai yang ni, tahun kedua saya pakai yang ni, tahun ketiga saya pakai yang ni. So NCB tu boleh kita ambil dengan syarat yang saya telah bagi tahu tadi itulah. Okey, semoga anda tidak confuse tentang apa itu NCD atau NCB dan mendapat sedikit ilmu pada malam ini. Sekian perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa saya lagi. Saya di sini, anda di situ. Bye.